Ford Ranger Platinum berada dekat sini ya. Ada dekat Malaysia sudah, tonton dengan puan-puan. Ada dekat Malaysia sudah sebab ramai orang lagi masih tak tahu Ford Ranger Platinum yang ni ada dekat Malaysia sini. Harga 191,888 tanpa insurans. Cari saya Fung ada ini panggil harga adik-beradik. Okey, yang ni kereta adalah yang paling high spec berada dekat Ford Ranger. Okey, rendah daripada Ford Ranger Raptor lah. Raptor adalah lain satu range, yang ni Platinum adalah lagi satu range. More on luxury side. Pakai 2.0 engine diesel, lepas tu 210 horsepower dengan 500 Newton meter. Jom kita pergi tengok berapa menarik. Yang lainnya barang kan lebih kurang macam itu wow truck. Saya tak mahu cakap yang itu panjang-panjang. Jom kita pergi tengok apa yang kelebihan dia. Yang ni pertama, saya boleh kata boleh jumpa dekat Malaysia pickup truck datang dengan memory seat. Jom Mr. Cameraman bagi dekat sikit, bagi jom tengok. Memory seat ni, saya boleh kata, biasa boleh jumpa dekat itu high range punya kereta, tapi sekarang berada dekat pickup truck. Oh, guys, lepas tu, jom Mr. Cameraman pergi tengok ini seat berapa unik berada dekat sini, sebab yang ni, lubang-lubang ni ada aircon boleh keluar daripada lubang-lubang ni. Ventilated. Kalau dekat cuaca Malaysia kan panas, lepas tu kalau duduk dekat kerusi ni datang dengan aircon semua sekali. Kalau untuk nak pergi long distance kan, oh, syok padu guys. Yang ni datang dengan B&O sound system seperti abang dia dekat ini Raptor. Lepas tu ada yang ini panggil 12 inci iaitu infotainment dekat sini. Digital meter 12 inci, infotainment pun 12 inci. Gear knob adalah seperti macam Raptor juga. Okey. Yang salah satu function yang saya paling suka berada dalam kereta ni adalah datang dengan roller shutter sekali. Yang ni adalah original quality. Saya boleh kata dekat luar pasaran sana tak ada satu boleh fight sama dia. Saya boleh cakap macam tu, original quality. Yang ni adalah Ford original sendiri cipta, sendiri buatnya. Kalau tonton dengan perempuan dekat luar sana nak cari macam ni sama quality, saya rasa tak ada. Tak boleh jumpa sebab itu tahu Sky pasang macam mana, berapa hebat pun saya pun tak ada rasa hebat macam ni. Okey, hari ni nak buat kereta ni iaitu review adalah pertamanya adalah sebab kemarin ada customer dekat dengan saya terkejut dia tak pernah jumpa ni kereta. Tak tahu ada kereta ni berada dekat Malaysia. Lepas tu nombor dua adalah sekarang kita untuk kereta 2024 ada promosi kau-kau. Harga adik-beradik saya tak ada cakap dekat sini harga berapa. Roger saya. Untuk tonton dengan perempuan nak raya dengan gaya, nak cepat dapat kereta, Roger sama saya. Like ini video, share ini video keluar bagi untuk sekelilingnya kawan sesiapa sedang nak cari ini kereta Ford kan. Tolong share kan. Lepas tu follow sama saya Fung sebab kenapa ada banyak video lagi saya akan buat tentang ini Ford semua. Lepas tu jangan lupa adalah tolong like, share, komen dekat bawah untuk video seterusnya. Terima kasih guys.